Hello guys, so hari ni aku nak share sebuah motosikal yang akan menggegarkan pasaran Malaysia dan mempunyai estetik dan mempunyai keunikan yang tersendiri, iaitu Yamaha Y16 ZR-R edisi terhad Pramac Racing Replica. Motor ni dengan standard Y16 yang akan keluar tak lama lagi, dia power dia, horsepower semua sama, torque dia sama, dia ada TCS, ABS, semua sama dengan standardnya. Tapi yang motor edisi terhad ni dah ada special dia sikit. Harga motor ni dia lebih mahal sikit pada standard Y suku, lebih kurang price minus dalam 2,000 lebih tak sampai. Tetapi motor ni keluaran ni hanyalah 3,000 unit sahaja. Dan harga motor ini ialah RM13,388, tidak termasuk insurans dan cukai jalan. Yang menjadikan dia motor ni agak unik sebab motor ni dia beri suspension Ohlin belakang dan lencana nombor siri yang unik. So kalau kau beli motor ni, dia ada keluaran 3,000, kau dapatlah 1/3000 ke 1/2000, 2/3000. So benda ni agak unik dekat aku. Saya dekat handlebar aku dah ada special keunikan dekat situ. Yang lain motor ni tak ada apa berbeza, sama dengan Y16 yang akan keluar tak lama lagi. Cuma delivery guna Prima Pramac Yamaha MotoGP. Livery dia yang warna purple, suspension belakang Ohlin, dan dia cuma ada nombor siri je lah. Tapi aku rasa tak lama ni motor ni akan jadi motor collector. Kalau korang yang membelinya, aku rasa better kau beli pakai just kadang-kadang. Kau boleh buat simpan, touch boleh jadi macam harga RZ akan datang. Sebab benda ni keluar cuma sekali dalam semua hidup Y16. So dia takkan keluar yang benda yang sama, livery yang sama, takkan diberi special yang keunikan juga yang sama. So aku harap info ini dapat korang faham apa perbezaan Yamaha Y16 ZR-R Prima Pramac MotoGP Edition dan Y16 ZR-R yang standard. Ok, terima kasih. Kita akan jumpa di next video pasal apa-apa yang aku nak share. Apapun, terima kasih. Assalamualaikum.